Alah. Video set. Dan dulu ni sudah ada bukti yang cukup dan kita tidak akan menyerahkan apa-apa. Ini kepada pihak yang mendesak kita untuk menyerahkan. Hidup! 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 Hidup Dato' Sri! Hidup! 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 Hidup Dato' Sri! Hidup! Tangkap! 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 Tangkap Rahim Tamici! Tangkap! 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 Tangkap dan tangkap boy! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya kasihi, pada hari Jumaat ini, hari ini saya berdiri di sini untuk memaklumkan kepada tuan-tuan bahawa kerajaan sedang menggunakan taktik kotor untuk menganiayai seorang pemimpin yang sedang membawa perubahan kepada negara kita. Sudah habis dengan fitnah liwat. Kali ini dia mula pula dengan fitnah video seks. Berbagai cara untuk menyekat kemarahan Pakatan Rakyat. Hari ini saya berdiri untuk menyeru rakyat bangkit sekali lagi untuk bersama menentang kezaliman ini. Takbir! 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 Reformasi! 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 Takbir! Dengan ini saya menjemput Ketua Angkatan Muda Keadilan untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Fitnah! Tolak fitnah! Tolak, tolak! Tolak, tolak! Tolak fitnah! Tolak fitnah! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Tolak, tolak! Tolak, tolak! Tolak fitnah! Tolak fitnah! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Tolak, tolak! Tolak, tolak! Tolak fitnah! Tolak fitnah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua umat Islam yang telah selesai solat Jumaat. Tadi kita diingatkan oleh imam yang memberikan khutbah yang memperingatkan seluruh kaum muslimin bahawa di sana ada suatu ayat yang memberi peringatan kepada pemimpin-pemimpin. Malah imam pada hari ini mengingatkan betapa di Malaysia sekarang ini ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang suka mengambil sikap memfitnah individu-individu di dalam politik, sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Sebab itu hari ini saudara, saya dan rakan-rakan kita mengadakan mini demonstrasi untuk menyatakan pendirian kita bahawa dalam kes yang terbaru yang membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ianya merupakan fitnah yang ketiga yang sedang dirancang untuk memastikan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terus dihina dan diaibkan oleh mereka-mereka yang tidak berpuas hati dengan reformasi yang sedang kita kemukakan kepada rakyat Malaysia. Sebab itu pada malam ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita pergi ke Taman Melawati, kerana di sana ada penjelasan yang akan memberikan penerangan kepada saudara bahawa sudah sampai masanya kita membuka mata dan memberikan suatu mesej yang jelas kepada kerajaan dan pimpinan Barisan Nasional bahawa kita mesti hentikan sifat politik yang khianat, yang keji, yang zalim seperti ini. Tengah hari tadi saya dan rakan-rakan pergi ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kita buat satu laporan yang khusus berkaitan dengan kes ini, di mana dalam rakaman video tersebut telah diberitahu kepada seluruh rakyat ianya dinafikan dengan keras oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kemudiannya ada unsur rasuah dan suapan. Ada di kalangan mereka-mereka yang hadir Rahim Tamici. Kita tahu Rahim Tamici ini bagaimana sifat dan karakternya.
Dia merupakan pelaku penting di dalam kes ini dan ia memberikan sogokan wang kepada salah seorang pimpinan ahli parlimen dan juga keadilan untuk keluar daripada keadilan dengan sogokan wang tunai. Sogokan wang ini dalam negara kita ini. Sebab itu kita minta semua pihak untuk menyatakan pendirian. Saya dan rakan-rakan telah buat laporan. Kita dah beritahu kepada seluruh Malaysia bahawa ini merupakan perkara yang cukup berbahaya kepada kita. Ada unsur suapan, ada unsur penyelewengan. Sebab itu kita buat laporan kepada SPRM. Bukan sekarang kali ini. Kalau Datuk Najib namanya juga dikaitkan. Kita ingin cabar Datuk Najib Turaga untuk come clean. He must come clean and explain kenapa perkara ini boleh dikaitkan dengan orang nombor satu di dalam negara. Ini saudara yang berlaku apabila ada di kalangan pimpinan, terutamanya pimpinan tertinggi kerajaan, terbabit dalam satu rekayasa, satu perancangan yang teliti untuk merosakkan imej, menjatuhkan mereka yang ada sebagai pemimpin politik. Saya nak minta saudara, kita tolak pemimpin, kita tolak pemimpin yang menggunakan yang menyalahgunakan kuasa. Ya, jalan saya. Tak apa, kau dengar tak apa. Tapi kita beritahu kepada seluruh rakyat, ini tanggungjawab kita. Kita mesti tolak pemimpin yang menggunakan kaedah kotor, jahat dan jijik ini untuk menjatuhkan pemimpin. Ini bukan cara kita. Ini bukan cara rakyat Malaysia. Ini bukan cara yang mengikut undang-undang. Sebab itu saya minta saudara, insya-Allah kita akan terus lawan sampai kita kepada rakyat. Kita akan terus memberikan maklumat ini kepada rakyat dan kita akan menyedarkan mereka bahawa betapa sudah sampai masanya untuk kita lakukan perubahan di negara ini. Saya petang ini, saya dan rakan-rakan juga akan pergi ke pejabat Risda. Kita nak minta supaya Rahim Tambicik ini meletakkan jawatan sebagai pengurusi Risda. Mana mungkin wang rakyat Risda ini adalah satu syarikat yang dimiliki oleh kerajaan. Mana mungkin wang tersebut digunakan untuk mereka melakukan kesalahan jenayah. Saudara, kalau teliti Hotel Karkosa yang ditempah namanya di atas salah seorang pegawai khas kepada Tan Sri Rahim, kita tengok sama ada berlaku atau tidak penyelewengan wang rakyat untuk melakukan perkara-perkara jenayah seperti ini. Sebab itu saudara, kita punya satu asas yang kukuh untuk teruskan dengan kempen ini sehinggalah rakyat Malaysia bangkit, sehinggalah rakyat Malaysia memahami bahawa sebenarnya sudah sampai masanya kita sebagai umat Islam tolak budaya fitnah yang jahat ini dalam politik, insya-Allah. Lawan tetap, lawan tetap, lawan tetap, reformasi, 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 tolak, 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 tolak fitnah, tolak fitnah, tolak, 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 tolak fitnah, tolak fitnah, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup Anwar, hidup Anwar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Tahu yang semua di mana?